Tapi kenapa kita orang kat Siti? Sebab akak percayakan korang, Emilia. Betul ke kak? Akak nak ambil budak tu kat kita orang. Akak nak jaga akak tak mampu. Korang pun dah lama kahwin tapi tak ada anak kan? Akak tak tengok budak tu membesar ke? Nak. Tapi Tak apa. Akak kerja dengan kita orang. Akak pun nak tengok anak akak membesar kan? Akak kan ibu dia. Bibi! Bibi! Ya. Serapannya mana? Dah. Bibi dah siapkan dah. Lambatlah buat kerja. Air house egg nak? Air je. Makanan tak ada ke? Orang nak pergi sekolah lah. Ada. Bibi dah siapkan dah. Makan. Lembab. Dah sarapan biasa je pun. Medina, kenapa cakap macam tu? Mama tak pernah ajar tau. Tak apa, memang akak yang salah. Tak apa. Makan. Mama pun nak backup bibi lah pula. Akak jangan terasa Tahu kan Medina tu macam mana? Tak apa, akak okey je. Medina, hari tu kan aku terserempak dengan bibik kau. Baguslah bibik kau, ajak aku borak. Lepas tu kan, dia baik sangat. Rumah kau pun aku tengok lawa tau, pandai dia kemas, pandai dia jaga kan? Tak okey langsung. Kalau miskin, lembab pula tu. Lepas tu, malas. Kau ni tak baik cakap macam tu. Dia kan lebih tua daripada kita. Kita kenalah hormat dia. Cuba kau bayangkan kalau dia mak kita. Macam mana? Tan Mama aku belikan gelang baru. Kau ada tak? Mesti lah tak ada kan? Kau kan dah miskin. Sama lah macam bibi aku tu. Alah. Papa aku dah sampai lah. Balik dulu Bye. Bye budak miskin. Kak, masak apa? Ni Kak nak masak ayam masak merah. Tak apalah, biar Lia sambung. Tak apalah Kang. Nanti Medina marah akak pula. Alah Kak, Medina tu nanti Lia cakap lah dengan dia. Akak pergilah buat kerja lain. Sini. Tak apalah kalau macam tu. Mama, kenapa Mama yang masak? Kenapa bukan Bibi yang masak? Bibi! Ya, Medina. Ni, kenapa biarkan Mama yang masak? Kenapa bukan kau yang masak? Jangan tengki-tengki Bibi macam tu boleh tak? Mama yang nak masak, biarlah. Itu kan semua kerja dia. Mama yang bayar dia kan? Biarlah dia yang buat. Medina, Papa tak pernah ajar Medina macam ni. Bik! Bik! Cepatlah. Kejap. Bibi! Sekejap, Bibi datang. Mana ni? Cepatlah. Baju ni, kenapa renyuk lagi? Kau ni tak ada tergosok ke apa? Maaf Medina.
Bibi tak perasan agaknya. Bibi gosok balik Kau ambil baju ni, kau gosok betul-betul bagi hilang kedut tu. Mama ni bayar yang mahal dengan kau. Kau ni memang apa je? Bayar ni ke? Dasar miskin. Apa? Bila kita nak bagi tahu Medina? Kak Siti tu mak kandung dia. Bukan kita tak pernah bagi tahu. Tapi awak sini tahu Medina tu macam mana kan? Cakap sikit lenting. Ha? Aku kat mana ni? Paku dulang, paku sepi. Kau tanya, kita kasih tahu sekarang ni. Macam tak kena lah, bos. Tak kisah. Hutang aku bila kau nak bayar? Bos, janganlah. Saya tengah sesak ni. Jin, pistol. Aku nak habiskan dia ni. Relax, bos. Mina, saya dulu. Hutang kau tu tak payah bayar lah. Dah lega dengan House Act. House Act boleh dapatkan di kedai runcit terpilih dan stesen minyak berdekatan. Rasa berhati tak cukup satu? Patiori. Nampak terus beli. Pa, lambat dah ni nak pergi sekolah. Ni kenapa kereta rosak pula ke? Tak tahulah Medina. Mungkin rosak kot. Papa tak boleh lah hantar Medina pergi sekolah macam ni. Macam mana boleh rosak ni? Habis tu Medina nak pergi sekolah macam mana ni? Tak apalah. Bibi hantar. Kau nak hantar aku? Ni apa? Jalan kaki. Payahlah. Biar pergi sendiri je. Akak kata nak pergi pasar kan tadi? Tengoklah Medina tu sekali dari jauh. Tak apalah kalau macam tu. Elok-elok. Mana dia tadi? Medina. Kau asal kacau anak aku Tercicir tadi. Kenapa Bibi panggil anak? Bibi cakap macam tu tadi sebab nak takutkan lelaki tu je. Bibi tu pasti sibuk lah, Medina. Bibi tu mata rumah je. Medina tak nak, Bibi ikut Medina lagi. Faham? Medina nak seorang. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau ampunilah segala dosa anakku. Kau berkatilah hidupnya. Sungguhnya aku sayang padanya. Kau jagalah dia untukku, ya Allah. Amin. Balik dengan siapa hujan ni? Balik dengan kawan tadi. Ni, Bibi mana Bibi? Tak tahulah, solat kot. Nak suruh dia keringkan beg dah basah. Beg! Beg! Bangunlah. Basuhkan beg ni. Beg! Tidur pula dia ni. Mak! Bibi! Kenapa? Kak Siti?
Kak Siti? Kak Siti? Kak Siti? Kak Siti? Medina tolong ibu ni. Siapa ibu Medina? Medina tak faham betul lah. Siapa Bibi tu sebenarnya? Tak ada seorang pun ibu yang nakkan sesuatu melainkan disentuh anak dia sendiri. Saya takut Medina tak terima kita lagi dalam hidup dia.